lain bebas untuk diamalkan. Dengar Kota Darul Aman 11/1 Perlembagaan Persekutuan clearly stated every person has the right to profess and practice his religion. Kadang-kadang kita bahasa kecil hati juga. Nah, kita orang Islam yang beragama besar, kita nak amal Islam, ada banyak gangguan. Sedangkan ini peruntukan untuk semua. Kan? Dalam parlimen saya dengar, nasib baik saya berkali parlimen, kata saya jawab lama orang. Dia kata apa? If I'm wrong, I apologize. Tapi saya dengar 2-3 kali diterang. Kita ni sabak lama dah dengan Melayu. Jangan cakap macam tu. Hak kamu ada, hak kami ada. Kami nak buat, kami nak amal apa yang hak kami. Dalam Quran pun Islam ajar, there is no compulsion in religion. Dengan izin, lupa dah. Dari Prof banyak cakap orang putih. Tidak ada perasaan dalam agama. Minta maaf diterang. Bukan Prof. Cukup jelas. Kamu buatlah apa yang kamu yakini. Janganlah usia kami. Dan untuk kita orang Islam, untuk mengakhiri, Allah ajar, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah. Surah yang ke-6 Al-An'am ayat 108 muka surat 195, tafsir Profesor Mahmud Yunus. Menjadi kewajipan kita, jangan duk ganggu agama selain dari Islam. Jangan kamu mengherdik, jangan kamu mencerca, nanti mereka pula akan menghina kita. Tapi malangnya kita tengok ke belakangan ni, apa nak jadi tuan-tuan? Kalau pemimpin cakap dalam nada yang boleh mengguriskan hati orang. Saya ceramah lama lah, Kota Darul Aman 34 tahun, 34 years. Macam sini loh, cakap Hokkien sikit. Tuan-tuan tak boleh Hokkien, saya boleh Hokkien. Saya tak pernah usik orang. Saya tahu dia punya boundary, dia punya limit. Nanti dia pun kacau kita. Tapi malangnya lately ke belakangan ni, Allahu Akbar, amat. Jadi saya sokong sepenuhnya, hak mereka jangan kita usik, hak kami tolong jangan ganggu. Agama lain bebas untuk diamalkan.